Okey, baik. Seterusnya, pengurusan aplikasi mobile app ERPH 2026, panduan untuk admin ataupun pentadbir nak membuat semakan rancangan pengajaran harian yang telah dihantar oleh guru. Okey, apa yang pentadbir kena buat? Pentadbir kena login sebagai pengguna, akan masukkan kata laluan. Ni boleh minta dengan admin lah kata laluan yang default ERPH, dan admin tadi dah tukar 1 2 3 dan kita klik save. Jadi pentadbir akan mempunyai 2 button. Okey, pentadbir mempunyai semakan ERPH dan ERPH sekolah rendah. Okey, kita pilih minggu ke berapa nak buat semakan. Contohnya minggu pertama, dan kita pilihlah cikgu. Kita boleh lihat dulu failnya, PDF yang telah dijana oleh guru. Okey, ini adalah PDF-nya. Untuk admin nak membuat ataupun pentadbir nak buat semakan, pentadbir klik pada nama guru. Okey, kat sini klik dan boleh tanda tangan. Dan kemudian boleh masukkan catatan. Seterusnya yang terakhir, tik semakan. Itu untuk seorang guru. Jadi pentadbir boleh masuk dalam guru seterusnya. Yang ni semakan oleh PKP. Nanti akan ada guru besar, PKM, PKCO dan sebagainya. Jadi dah selesai peranan pentadbir untuk membuat semakan guru-guru. Okey, sekian. Kalau nak lihat yang telah selesai ditandatangan, kita boleh lihat dalam rekod ERPH kalau nak cepat. Sebab dalam kita punya yang ni lambat sikit. Contohnya kalau kita lihat ni telah ditanda, kalau kita buka tak ada lagi tanda tangan sebab dia ambil masa dalam 15 minit. Kalau kita nak cepat, kita masuk dalam Google Drive. Yang ni memang terus dia akan terus tukar lah. Okey, contoh 2026 minggu pertama, dan kat sini minggu akan telah ada berlaku perubahan. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.